haranya Buah hara. Cukup tu. Dah cukup kita petik lagi. Aduh, icing. Icing guys. Ni, aku kutip buah hara. Nak bawa umpan. Umpan G2 patin. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita di video yang baru Oh, kalau korang tengok belakang aku sungai, air agak besar. Ini kira dah surut sikit lah daripada semalam. Semalam lagi dalam atas tebing. Tebing dengan air memang rapat. Semalam lah. Ini dia surut lah. Surut dalam 2 kaki lebih, 2 kaki setengah macam tu lah. Tapi air laju ni. Masalah dia sampah pun banyak. Yang peliknya sampah belah sini banyak. Belah sana tak ada. Kalau korang tengok kawasan-kawasan ni, kawasan sana kurang sampah. Kalau dapat mancing belah sana sedap lah. Tapi kita ada seberang sini, sebelah kiri sini. Tapi tak apa. Ok, jadi aku dah sampai. Mancing seorang ni. Hari ni bawa macam-macam umpan. Ada umpan. Ada sawit, ada perut ayam, ada buah apa ke nama ni, lupa dah tadi. Tadi ambil, lupa dah nama. Buah hara warna merah dengan roti. Jadi ini aku nak santai-santai je, relax je. Balik pancing relax tepi sungai. Tak ada apa nak dikejar kan, semua nak relax je. Jadi dah sampai, jom kita mancing. Coba hara lah. Buah hara ni kapatin suka ni. Memang dia punya umpan lah ni. Kalau ada tepi sungai lah, korang try dah cuba. Aku sebab member aku bagi tahu dia pakai buah hara. Mancing dapat. Nak try tu. Di bawah ni lembut. Baling tak ada kasar. Banyaknya sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbekalkan umpan buah hara. Wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Paling dekat-dekat je lah, tak boleh jauh. Cuma ni kalau dapat ikan besar payah sikit lah. Macam mana nak big. Okay, settle satu pancing. Stick dulu. Good. Okay, tak sangkut. Okay, cina dah.
Kunci kedua ni aku nak pakai perut ayam, tapi tak apa, pasang roti dulu. Jadi ni cara aku pasang roti. Roti gadingnya. Kepul kan, picit kan ni atas ni. Yang bawah ni biar lembut ni biar. Inilah teknik aku gunakan kalau roti kosong macam ni. Okay, let's go. Kata roti pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat je, tak boleh jauh. Peci sebelah ni sangkut dah. Dah cik tunduk je. Tapi tunduk tahu lah, tunduk bukan ikan. Tak apa, tarik dulu, terbalik balik. Cantik umpan ni. Jatuh itu bawah. Tambah lagi, tambah umpan ni. Boleh mancing, boleh mancing. Alhamdulillah. Dia tekan. Okay, berat. Gancu kat atas pula. Sangkut lah tadi.
Dia macam ada sangkut depan tu. Pergi ambil gancu. Sebab tali dia setempat ni. Putus. Dia ada sangkut kayu bawah ni. Allahu Akbar. Sebab aku punya tali dia stay kat situ lah. Dia stay je kat situ. Dia tak pergi ke tengah ke apa. Ikan ada. Dia stay je. Allah, tak ada rezeki. Putus. Aku siap boleh ambil gancu lagi. Gancu kat motor. Saya juga tu. Allah Akbar. Tak ada rezeki. Putus. Tak apa. Aduh, kenapa lah sangkut situ? Dah lah perjalanan masuk sini payah. Jalan berlumpur. Tak ada rezeki macam mana kan. Tapi kecewa sikit lah. Dah layan dah. Sebab dia tali tu dia satu tempat tau. Dia kalau aku pilih ikan tu akan ke tengah tau. Dia main kat situ je. Macam ada tali tu masuk bawah kayu lah. Dia main situ je. Tu yang putus tu. Allah Allah. Dia ambil dah. Sayang. Tak apalah. Tak ada rezeki. Lama dah aku tunggu. Siap tu kopak. Ni pot baru ya. Aku bawa masuk pot baru ni. Pot ni biasa aku mancing. Try kat sini. Betul lah tu. Baru baling kan tu. Tapi itulah. Tak ada rezeki. Okay guys. Kalau kau nak tahu, dekat 3 jam lebih sebenarnya baru dapat strike macam tu. Aku sebenarnya dah buntu hari. Tapi yalah, sebab daripada mula aku cakap aku nak santai-santai Memang santai betul hari ni. Tu kopak yang kedua baru je baling. Baru baling, set up 2 pancing semua kan. Dah baling. Dah tarik lah. Tapi tu aku cerita, dia memang sangkut aku rasa. Dia memang sangkut bawah. Dia bawah ada kayu kot. Sebabnya tali tu dekat satu tempat je. Dia pergi-pergi tapi dia tak pergi ke tengah. Dia tak masuk ke tepi tak. Tali tu satu tempat je. Jadi maksud tali tu memang sangkut bawah kayu. Sebab tu dia boleh putus. Tidak, insyaAllah naik dah. Aku siap boleh lari ambil gancu pergi kat sini. Lari pergi sana kan. Siap boleh tinggal pancing. Tapi itulah, rezeki tak ada. Kalau bukan nama rezeki. Makan. Makan. Dekat. Lagi sekali. Lagi sekor. Alhamdulillah. Yes. Dengan cakap-cakap dia makan. Ini pak. Ini tali dia. Okey. Ya. Pergi. Makan sekor lagi. Baru dia sampai pot ni. Okey. Oh. Dia musuh aku satu je. Musuh aku sangkut tu je. Kalau sangkut pisang. Macam ni tali dia pergi. Dah sangkut pancing sebelah pula. Sangkut lah.
Alhamdulillah. Akhirnya naik seekor. Kawatin, alhamdulillah. Tengah cakap-cakap weh. Woi. Tak sampai dalam masa 10 minit Yang pertama, yang kedua pula naik. Tapi tak adalah besar, okey lah. Boleh senyum lah. Mengubat kekecewaan tadi. Dapatlah mengubat kekecewaan. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Syukur nikmat pada Tuhan. Adalah sekilo dia ni. Ya, kena gari ya. Ada penimbang. Ya, penimbang. Sedang bercakap-cakap. Okey. Saya besar ni pun okey. Tengok. Satu 1.4 sekilo 400. Dah gua boleh nampak. Sekilo 400. Ya. Mengubat kekecewaan yang tadi. Syukur nikmat. Baru je spot ni, tapi kaki aku memang berlecah ha. Sungguh-sungguh berlecah. Boleh lah mengubat kekecewaan yang tadi. Lepas tadi orang ada senyum. Lagi. Alhamdulillah dekat. Strike ketiga. Tapi halus sikit lah. Jelawat. Jelawat. Alhamdulillah. Jelawat pula. Alhamdulillah jelawat pula. Betul-betul menjadi pot ni. Allah cantiknya kala. Jelawat. Untuk dia ikut ke atas, dia melawat arus, dia naik ke atas. Jelawat rupanya. Menjadi betul. Oi. Saya dapat 400 gram ni. 400 gram ni. Tak apalah, malah timbang. Kena lari terus. Baru je baling tu. Tu pompa yang dapat patin lagi.
Weh, tak masuk garing. Okey, 2 ekor. Spin je lawat. 2 ekor dari Allah. Alhamdulillah, syukur. Tak sia-sia aku masuk pot ni. Lama tak masuk pot ni, tak sia-sia. Kalau korang nak tahu perjalanan aku nak masuk pot ni, aku cerita sikit lah. Aku cerita dia. Air dalam tau sebelum ni. Air sungai ni melempah ni, baru surut. Air baru start surut. Alamak, ada biawak. Biawak punya babi. Alah, kacau. Kacau biawak. Asal kau ada pesan atas sini ni? Aduh. Okay, aku nak datang sini. Pelepas sawit memang banyak gila dekat tengah jalan. Jadi motor memang payah nak lalu. Kalau aku lalu, langgar habis, tayar habis. Jadi aku kena turun, potong, buka jalan, masuk. Pelepas sawit macam ni, bila air ni dalam, dia tolak lah pelepas sawit ni. Dia banyak tertinggal atas jalan. Jalan utama nak kemari. Penat, memang penat. Dalam hati aku tadi datang sini, kalau tak ada hasil, aku rasa macam penat lah, sia-sia. Tapi syukur Alhamdulillah, 2 ekor lah. Seekor yang mula tu terlepas. Itu dah boleh mengubat lah dengan 2 ekor hasil yang ada sekarang. Syukur Alhamdulillah. Sekejap dulu, aku nak tukar bateri GoPro dulu. Alhamdulillah. Besar je lawak Lawak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jelawat. Besarnya. First time aku dapat besar macam ni. Alhamdulillah. Ya Allah, besar. Ya Allah, besarnya. Alhamdulillah, ya Allah, cantik. Solid hook. Sedegari pun macam-macam ada dalam motor aku. Dedak pun tu. Biasa tu. Besar. Timbang, jom timbang. Habis badan. Apa? Padu shoot hari ni. Heavy 2.4 kilo. Berapa nampak? 2.4 kilo. Bapak besar, first time aku dapat jelawat besar ni. Allahu Akbar. Syukur Alhamdulillah. Wow. Gasak ni, gasak. Boleh pakai gari ni. Tak boleh nak masuk ni. Sekarang ni paling besar jelawat ni lah. Patin tadi bergalah, patin 1.4. Kat lu ujung dia. Lucut lah. Layar. Buat bulat ujung dia. Alhamdulillah. Hasil lagi ni. Tak sia-sia aku buat. Melengkung pancing. Dia ambil. Kuat noh. Alhamdulillah. Syukur. Ikan yang ketiga guys. Satu spot ikan yang ketiga besar. Ini paling besar aku dapat. Jelawat lah, jelawat 2.4 tadi. Sebab timbang kan. Sebab ada buat timbang. Mangkung pancing. Padu-padu strike ni.
Aku pergi ambil buah apa tu? Apa buah ara. Tak ada melawan pun. Tengah berat. Tapi umpannya ke tengah. Ikan kot. Ini aku betul tak tahu sebab aku tinggalkan pancing pergi kutip buah ara ni. Buah ara aku habis. Ikan ni. Oh, ikan. Alhamdulillah. Sorry Sidai. Aku pergi kutip buah ara. Buah ara habis. Ikan. Alhamdulillah. Lepas aku balik umpan ni tadi aku pergi kutip buah ara. Gerak. Kejap je pun. Apa ni? Silau tak nampak. Patin. Alhamdulillah. Masuk tepi pula. Tengah. Patin ni tak ada rambut, benda relax. Dia bagi dia penat tu. Strike yang keempat. Aku tinggal kejap je mancing. Alhamdulillah. Syukur. 3 kilo dah. 3 ke 4 kilo. Sebaik solid hook. Kena dalam. Rezeki itu rezeki. Alhamdulillah. Mantap.
timbang kan. Dari timbang kan. Apa ini sekejap lagi balikkan kita timbang. Alhamdulillah. Apa besar. Menyepak. Sekejap lagi aku timbang balik lah. Ini kita buat teka-teki. Alhamdulillah ya Allah. Nah, boleh tahu sikit badan. Boleh ke gari tu banyak sangat ikan? Tali lah tak tahu. Boleh kot. Oh. Uish, terlepas. Uish, terlepas ekor. Koyak mulut dia. Sebaik. Pelit. Belecah. Belecah memang belecah lah sini. Bawah. Tiga lagi. Habis lah gari. Ada 4 gari. Tak pernah habis gari. Hancur pula. Susah. Okey. Syukur. Habis kan. Tapi tak apa. Syukur nikmat. Allah Akbar. Penat je badan. Penat dan berbaloi. Sangat-sangat berbaloi. Ni aku pergi kutip buah ni Oh. Buah banyak masak kat pokok. Dekat je kat depan tu. Tapi cuma perjalanan tu je lambat sikit sebab kau tengok tanah. Tanah ni kayak aku licin. Kalau pakai tayar skram okey kot. Niat nak tukar tayar skram tapi model tak ada lagi. Tak apalah. Pakai je boleh. InsyaAllah. Syukur lah. Alhamdulillah hari ni. Hari ni betul-betul gasak lah. 4 ekor ikan air. Alhamdulillah memang betul-betul gasak. Semuanya tadi sebelah tu ada pakcik. Ada pakcik sebelah tu. Aku tahu dia macam itu. Tapi mungkin dia pelik ke. Aku cakap sorang-sorang. Macam tak betul ke budak ni. Aku
cakap dengan kamera, dengan viewers, dengan penonton-penonton. Lepas tu aku suka mancing sorang-sorang. Aku suka berinteraksi dengan kamera. Tapi pakcik dah tak ada lah. Kita tengok aku pelik dia gerak. Sorry lah pakcik, saya buat video mancing. Kalau pakcik jumpa, pakcik jangan lupa subscribe channel saya. Gari aku dah penuh lah. 4 habis. Tak pernah dalam sejarah aku 4 habis macam ni mancing sungai. Memang semua aku dah gari. Ada 4, memang ada 4 je. 4 tu kira banyak lah tu bagi aku. Tapi hari ni alhamdulillah, syukur alhamdulillah, penuh gari. Tak muat ikan. Memang betul-betul menjadi pot ni. Rezeki hari ni, Allah bagi rezeki hari ni. Puas lagi ikan, alhamdulillah. Mancing yang terakhir diangkat pada hari ini. Okey, simpan barang-barang pancing. Hari tu dah petang. Sekarang ni aku pening kat ni. Tu pening apa? Barang banyak. Macam mana aku nak bawa balik kat camp? Barang aku dah sememang je banyak. Bagi mancing macam-macam aku bawa. Dia lempar sikit je. Aku pakai je esok. Pancang. Settle. Jom kita tengok hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat pelan-pelan. Alhamdulillah, itu dia. Itu dia hasil hari ni. Cuma sekejap lagi kita timbang yang ni. Hasil dalam 3 kilo lebih dia, 3 ke 4 kilo. Kita timbang dekat rumah lah. Aku timbang kat rumah lah sebab gari dia tengah-tengah. Okay guys, terima kasih kerana menonton sampai akhir. Hari ni memang betul-betul gasak. Saiz perpadu semua. 2 kilo 400, 1 kilo 400. Ini tak timbang lagi. Ini kecil, tak apalah, tak timbang. Ini berapa gram ni? 300 gram ada kot. Jadi yang mana menonton video aku sampai habis, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Esok insyaAllah aku turun lagi. Esok aku turun lagi mancing kat sini, insyaAllah. Dah tak ada pot lain lah ni untuk esok. Memang aku turun kat sini. Jadi semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye. Jangan lupa korang subscribe siap-siap. Nanti video yang akan datang tu akan keluar bila-bila masa je. Bagi tahu dekat pak saudara korang yang kaki-kaki pancing, member. Alright, semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye. Oh, lagi aku tunjuk video aku timbang ikan tu berapa let. Mana penimbang? Jom kita timbang ikan patin yang besar ni. Berapa dia? Cak. Lalu
Jom kita timbang kg. Tu dah 3 kilo 05, 3 kilo lah. Alright, jadi 1.4 3 kilo. 2.4. Tak payah timbang, kecil. Okay, itulah untuk hari ni. Alhamdulillah